Okey. Ada. YouTube tu. Silakan. So tak boleh pakai kad sokongan juga kan? Okay. So kedai dua. So awak satu, saya dua. Satu. Pilih efek Satu. lawan. Saya tukar. Oh, dah tukar deck kan? Wah, ni deck lain. Deck lebih mantap ni. 50% lombakan besar-besaran. Lombakan besar-besaran. Okay, so dua kan? Sorry. Jangan. Okay. Tadi satu kan? Alright. Pilih kad sokongan. Okey. Satu yang ni. So pilih sokongan guna efek. Efek kalau tak berkesan. Satu betul? Satu dua. Sorry. Dah tua-tua ni matematik slow lah. Silakan. Okey. Otomatik menang terus. Terus. Okay. Jangan sini. Eden, kejap Eden. Eden di sini. Okey. Sedut. Ada letakah? Kan ni bahaya letak dekat kalau dia sokongan. Jangan nak marah abang. Garap ni. Oh, sama. Sama kan? So, dua-dua kan? Okey sayang. Kejap. Sorry. Gangguan teknikal. Satu dua. Sekejap. Semua track dah keluar. Oh, semua tak keluar. Okey, sorry tak perasan. Alright, menang. Tapi kali dia macam disadvantage kita lah. Kita tak boleh pakai kat sokongan tu tak? Boleh pakai, cuma sekali saya Memang betul tak? Lagi kau yang ini. Sekali. Ambil kad jenis Bobo Boy. Disedut kan? Ambil satu kad jenis Bobo Boy. Nanti kena tunjuk. Tunjuk. Buka je. Letak kat tangan. Letak kat tangan betul? Dua. Tak pesan kau ni pakai sokongan dua. Satu. Sekejap, pakai kad sokongan sekejap. Sokongan.
Ambil semua. Cepat repel. Nak pakai juga Lah tak cakap tadi. Oh. Apa ni? Okey tak apa. Macam ni lah, kita reverse. Okey. Ingat kau tak nak pakai? Okey, buka. Alright. Saya tak tanya dia. Apa, kenapa? Dekat sungai dia kena tak sentak. Dia tak sentak, ingatkan awak. Okey, tak apa. It's okay. So 1-2 kan? Alright. Satu, dua, tiga. Tiga sama. Oh, sorry. Awak dah tak ada kat sebelah awak. Oh, sorry. Okey lah. So sama-sama tukar lah kita. Tak main. Betul lah. Sama orang tu. Vision, jatuh for vision. Dua sekali bukan. Bukan pakai apa-apa. Dua je kan. Dia maksimum dua kan. So mana? Jom. So efek kalau orang tak berkesan. So 2-1. Nak bilang-bilang ni. Dia menang kalah. So Kat sokongan. Tak boleh tu. polis. Baca tip. Satu. Satu. Alright. Baik. Okey. Awak tukarkan. Silakan. So dua-dua lah kan. Okey. Pas subuh ambil satu tip. Dia ada bergegar dulu kan. Sorry. Satu. Alright. Menang. Kan? 1-0. Alright. Jom next game. A few moments later. Jangan mengalah. Okey. Ada tukang sokongan pula. Mulligan lah. Boleh sekali lagi. Mulligan. Itu lagi yang Okey, bismillahirrahmanirrahim. So saya jalan dulu. Saya jalan dulu. Abang jalan dulu. Abang apa? Abang lah, uncle lah. Uncle tengok kat awak dulu. Sebab ni uncle efek 3 kan? Dua kad dari pagi. Lepas dia dah tengok tu. Ambil efek ni lah. Sedut. Kalau dia boleh ambil ni kan. Ambil dekat Tapi tak jalan lagi. Dia sejuk. Ada tapi otak tak ada so kosong lah. Macam mana? Tak dia dah tengok dua kad tadi. Oh. Beri juga Okay. So tak payah sebab saya dah sedut awak punya. Tak ada efek lah. So awesome 2-1-2. Sekejap sekejap sebentar. Satu. Kat sokongan. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Mana? Tak, ni efek nombor 2.
Ni chain effect. Chain effect dalam. Itu Hmm, bila tinggal kat ujung dalam. pakai ini. Ini dia tukar pada kad bersyarat So sekejap Effect ni. Ada. tukarkan. Ambil lah 3. Pada dalam. So ambil satu kad. Sekejap dia. Okay, kocok. Potong. Okay, so ni awak punya naik 2 lah. Okay. So, macam ni. Kad sokongan. Tidak pakai kad sokongan? Tak ada. Okay, kad sokongan ni. Pakai fan. Tukar. Kan ni balik. Then tukar balik kepada ini. So ambil satu kad. So ni naik 2 balik. Kejap satu kad. Okay, so jom masuk. Seri. Okay, so 6. Potong. Nadine kena potong. Terima kasih. Dua dia. Tak sampai hidup. Letakkan. Beri. 2 letakkan. Allah. Tak besar. Okay. Terima kasih. Besar.